Akibat berebut tempat duduk dalam kereta ketika pulang Kematian sekolah, adik lelaki yang berusia 19 tahun sebagai tak punya sekadaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini membawa laporan khas mengenai isu delinkuensi juvenil yang berlaku dalam institusi kekeluargaan, khususnya kes pergaduhan antara adik-beradik yang berakhir dengan tragedi apabila seorang kakak telah didakwa menikam adik kandungnya sendiri sehingga maut di Iskandar Puteri, Johor. Kes ini bukan sahaja mengejutkan masyarakat sekeliling, malahan membuka mata kita tentang bagaimana konflik kecil dalam keluarga boleh bertukar menjadi insiden jenayah yang merenggut nyawa. Insiden ini melibatkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun yang meninggal dunia selepas terkena pisau yang dibaling oleh kakaknya berusia 18 tahun di rumah mereka di Kampung Ulu Kulai Ulu Cok, Iskandar Puteri, Johor. Kejadian tersebut berpunca daripada perselisihan faham antara dua beradik itu akibat berebut tempat duduk dalam kereta ketika pulang dari sekolah. Pertengkaran tersebut berlarutan sehingga ke rumah sebelum kakak mangsa didakwa membaling pisau pemotong sayur ke arah adiknya. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat satu tusukan pada bahagian kanan leher yang terkena saluran darah utama, menyebabkan pendarahan yang banyak. Kakak mangsa kemudiannya ditahan dan direman selama 6 hari bagi membantu siasatan sebelum didakwa di Mahkamah Magistrate Kanak-kanak di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian tanpa niat. Kes ini secara jelas menunjukkan berlakunya delinkuensi juvenil dalam keluarga, iaitu salah laku atau jenayah yang dilakukan oleh remaja di bawah umur 18 tahun. Dalam kes ini, permasalahan utama ialah keganasan dalam keluarga sendiri hanya disebabkan berlakunya konflik kecil antara adik-beradik. Perbuatan ini juga merupakan penyelewengan sosial kerana ia melanggar norma keluarga, nilai moral dan undang-undang negara. Terdapat beberapa faktor yang boleh dikaitkan dengan kejadian tragis ini, termasuklah perselisihan faham yang bermula daripada perkara kecil, di mana konflik dikatakan bermula hanya kerana berebut tempat duduk dalam kereta. Hal ini menunjukkan bagaimana isu kecil boleh menjadi pencetus kemarahan yang serius apabila tidak dikawal. Seterusnya, pengurusan emosi dan kemarahan yang lemah. Tindakan membaling pisau menunjukkan kegagalan mengawal emosi pada saat kemuncak pertengkaran. Remaja yang tidak dilatih mengurus emosi mungkin bertindak mengikut rasa marah tanpa memikirkan akibat seterusnya. Kesan yang boleh berlaku kepada mangsa ialah mangsa mungkin mengalami kecederaan fizikal, trauma, rasa takut dan hilang rasa selamat dalam rumah sendiri. Ia boleh menjejaskan perkembangan emosi dan hubungan kekeluargaan. Kesan kepada pelaku pula, pelaku boleh dikenakan tindakan undang-undang, mendapat rekod jenayah dan menjejaskan masa depannya sendiri. Hubungan keluarga juga mungkin akan menjadi tegang, tidak harmoni dan komunikasi mungkin berkurang. Kes seperti ini jelas menunjukkan keperluan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani delinkuensi juvenil, khususnya dalam konteks kekeluargaan. Antara strategi yang boleh dilaksanakan termasuklah pendidikan pengurusan emosi dalam kalangan remaja. Program di sekolah atau komuniti perlu dipeluaskan lagi bagi memberi fokus kepada kemahiran mengawal marah, berfikiran rasional ketika konflik berlaku dan teknik menenangkan diri. Remaja juga perlu dididik untuk mengawal tindakan ketika marah, termasuk penggunaan senjata atau objek tajam, boleh membawa kepada pertuduhan jenayah seperti menyebabkan kematian tanpa niat. Yang terakhir adalah sokongan psikososial kepada keluarga dan ahli yang terkesan. Perkhidmatan kaunseling keluarga dan sokongan komuniti amat penting untuk membantu mereka menerima dan mengurus emosi selepas kejadian tersebut berlaku. Kes ini mengingatkan kita bahawa kemarahan yang tidak dapat dikawal dengan baik boleh membawa kepada akibat yang sangat besar. Konflik adik-beradik adalah perkara biasa, tetapi ia perlu diselesaikan dengan kesabaran, komunikasi dan toleransi. Fikirlah sebelum bertindak. Satu tindakan impulsif boleh merosakkan masa depan sendiri dan menyakiti orang yang kita sayang. Kepada ahli keluarga, tanamkan dalam diri nilai hormat, empati dan kawalan emosi sejak kecil. Jika ada tekanan atau pergaduhan berulang, dapatkan bantuan daripada kaunselor atau pihak profesional. Kes kakak menikam adik ini menjadi peringatan bahawa tragedi seperti ini boleh berlaku hanya kerana perkara kecil sahaja sekiranya emosi tidak dapat dikawal dengan baik. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting dalam membina keluarga yang aman, selamat dan penuh kasih sayang. Sekian sahaja laporan khas mengenai isu delinkuensi juvenil dalam institusi kekeluargaan daripada kami berdua. Terima kasih.